kita bukan main daripada muda. Orang atlet dia dah berlatih hari-hari. So masa dia punya masa tu ada. dia dah ada dekat situ. Okay. Jadi macam kita yang baru-baru ni, kita force tau. Kita force. Kita tak tahu ligament kita dekat, especially lutut ligament kita kat sini, kita punya skin tissue. Dia kata, saya takut juga kak. Dia hati-hati, saya cakap, sebab benda ni yang benda kita force. Betul. Lepas tu main pula lebih daripada 2 jam. Itu maksimum tau. Kalau 4 jam tu dah maksimum kalau kita sports. Jadi hari-hari main. Mana boleh macam tu. Betul dia kata, itulah saya dah terasa dah ni. Dia kata lutut, hati-hati awak pemuda lagi. Dia cakap, jangan paksa. Kalau setakat seminggu 2 ke 3 kali, okey lah. Sukan dia bagus, tapi jangan too much. Sebab banyak juga kejadian orang yang sakit jantung tiba-tiba. Sebab dia terlampau sangat. Pressure. Lagi satu, macam benda-benda ikut trend ni, bila kita dah seronok, inilah manusia lah kan. Bila kita seronok satu benda, kita akan nak buat je benda tu. FOMO. Kita nak buat je benda tu. Tapi kita sebenarnya tak biasa sebenarnya dengan benda tu, tapi kita forcekan diri kita kan. Itu bahayalah. Kita takut ada injured.